Proton Persona tahun 2009. Nak kata tua tu, tak adalah tua sangat kereta ni. Kereta ni keluar lepas Proton Gen 2 and then sebelum Persona lipas yang sekarang lah. Bawa pun sedap lagi, enjin sihat lagi. Tapi biasalah bahagian bawah dah barai sikit. Absorber lah paling terkesan. Absorber ni pun dah start lembut, mounting macam dah nak rosak, bawa pun dah tak berapa nak steady. Jadi aku pun carilah absorber yang berbaloi untuk aku beli. Cari, jumpalah sebuah absorber brand BKE, brand yang made in Japan. Aku memang suka benda-benda buatan Jepun ni. Maklumlah, kita pun dah tahu kualiti yang orang Jepun ni boleh buat dalam sesuatu produk lah. Tengok ni, dia tulis apa dekat absorber tu. Dalam bahasa Jepun pun dia tulis. Aku pun tak faham dia tulis apa. Dari segi rupa nampak macam absorber standard je. Color pun color hitam. Cuma absorber BKE ni dia ada line warna biru dekat tengah-tengah dia. Dari segi function pula macam mana? Aku boleh cakap amat tip-top lah geng. Rasa dia macam absorber OEM je dari segi feel dia. Kiranya kereta korang akan lagi selesa, tak keras. Sebab yalah, absorber ni bukanlah dia reka khas untuk performance. Dia untuk korang yang nak cari alternatif lain selain beli ori kilang dan tidak mengoyakkan dompet korang sangat. Jadi korang yang tengah mencari absorber alternatif untuk kereta korang, bolehlah cuba absorber daripada BKE ni.